jiwa dah terseksa ni, nak tak boleh kerja ni dah memang dah tak boleh go dah. Bila tak boleh kerja, perform pun dah tak boleh perform kan. Tapi tak boleh berhenti sebab tak ada simpanan langsung, tak ada Tapi backup. kebanyakan Gen Z, diorang ada emergency fund atau tidak ada? Saya rasa mungkin sebab kalau kita tengok statistik pun rasa macam tak ada sangatlah, most of the time tak ada. Tapi biasanya orang muda, I boleh faham lagi kalau you mula kerja, you belum ada emergency fund dalam first 3 tahun bekerja, I faham lagi. Cuma you kena ada timeline yang jelas lah bila you perlu ada. Tapi kenapa penting emergency fund ni untuk Gen Emergency Z? fund pun berapa banyak sebenarnya. Kalau ikutkan untuk anak muda. The first 3 years tu dia kayuh susah. Tapi lepas dah mula stable sikit, apa yang patut diuruskan dulu? Okay, so tu yang batah balikkan soalan yang kata macam mana Mak Nur boleh berhenti bekerja sedangkan I ada isteri suri rumah, 3 orang anak, lepas tu mak pula stroke, lepas tu tiba-tiba kau berhenti Mak Nur kau berani sebab itulah Mak Nur terus cakap tu, sebab itulah pentingnya kita ada emergency fund. Sebenarnya banyak orang tak faham sebab most of the time I diajukan soalan, Mak Nur saya umur 28, berapa sebenarnya saving saya perlu ada? Mak Nur berapa simpanan saya perlu buat? Saya umur 27. Ikut umur. Abang Mak Nur gaji saya 2,000, macam mana saya nak menyimpan? Bukannya tak nak menyimpan, tapi memang sangat tight. 2,000, I pun faham lah. So sebenarnya isu dia adalah bukannya berapa banyak you simpan, umur berapa perlu ada berapa banyak simpanan. Emergency fund ni, dia sebenarnya kita nak, kan orang selalu kata emergency fund 6 bulan gaji. So sebenarnya you kena ada aim. Katakanlah gaji you 3,000. So you kena ada objektif, goal you adalah you kena ada simpanan 18,000 lah, sebab darat 3 kan, 3,000 darat 8. Tujuan ni sebab apa? Sebab senang je, sebab kita nak bagi tahu kat sini hidup kita ni tak ada ketentuan. Kita tak penuh dengan ketidaktentuan. Mana you tahu apa yang akan berlaku? Saya tak pernah jangka pada usia saya yang nak menjengah 40 tahun ni mak saya stroke. Saya tak tahu. Saya tak pernah jangka yang ayah saya akan sakit, mak akan stroke, saya akan sambung belajar dan saya akan berhenti kerja. Kan? So 6 bulan tu nak bagi tahu yang kalaulah apa-apa berlaku pada kita, kadang-kadang anak kita sakit, kita terpaksa berhenti. Yang memang kau tak ada pilihan lain dah. Kau terpaksa berhenti. Jadi kau ada juga buffer untuk 6 kau bulan. 6 bulan Untuk bernafas, bina balik. untuk bina balik. Itu pun saya rasa quite short tu sebenarnya, 6 bulan. Kalau setahun lagi better, tapi susah lah nak lepas setahun. Jadi dia bukan tentang umur. Dia bukan tentang umur, dia tentang berapa gaji kau dan berapa banyak 6 bulan as a buffer untuk you naik semula. Banyak orang bang yang Mak Nur tengok, jiwa dah terseksa ni, nak tak boleh kerja ni dah memang dah tak boleh go dah. Bila tak boleh kerja, perform pun dah tak boleh perform kan. Tapi tak boleh berhenti sebab tak ada simpanan langsung, tak ada tidak backup. ada pilihan. Tapi kalau kau ada 6 bulan salary dalam bank, kalau kau dah terseksa sangat, kita boleh berhenti kan, kita ada pilihan kan untuk berhenti dan cari balik hidup kita.